Bos nak beli SUV kasih bini pakai, anak pakai, nak nampak sporty, nak senang bawa punya, jangan lepas punya kereta. Tahun 2016 Mazda CX-3 2.0 Auto, model baru Skyactiv. Kereta ni satu owner pakai sampai sekarang, original cat sampai sekarang, tiada kemalangan, tak ada banjir. Engine, gearbox, suspension tip top, aircon sejuk, dalam interior memang cun-cun lawa, elok lagi. Okey, juga ini hari Misteri nak jual harga termurah dekat market Malaysia, 35,800 saja. Boleh buat furun. Kalau buat furun bulanan 600 lebih saja. So boleh dapat ini kereta. Dulu nak jual 140 lebih, sekarang 35,800 saja. Okey, sekarang Misteri review ini kereta. Kasih bos tengok. Selamat petang bos. Misteri baru dapat trade-in kereta baru. Ini tahun 2016 CX-3 2.0 Skyactiv, model baru. Okey, ini kereta satu owner pakai sampai sekarang. Owner lama memang pakai cermat lah. Tiada kemalangan, tak ada accident, tak ada banjir. Ni kereta masih original lagi semua. Bawa sedap-sedap lagi. Aircon sejuk, dalam interior pun cantik. Cat macam baru lah, cantik-cantik lah. Ini baru hantar pergi polis balik, sudah lawa-lawa lah. Tak ada cala-cala, tak ada tak ada kemek-kemek, tak ada semua elok lagi. Kereta lampu kiri kanan pun macam baru lah, cantik-cantik lagi Ni grill besar pun cun-cun lawa lagi nampak. Okey, ni kereta Misteri banyak suka lah pasal dia punya design memang sporty SUV. Ni body tak besar, tak kecil lah. Untuk macam perempuan pakai memang nampak cantik. Memang cantik. Minyak jimat, spare part pun jangan risau, ada punya. Kereta kurang masalah Saya bunga ada 80% terbarah, macam baru tukar tak lama. Nampak ni Okey, kereta design memang nampak sporty. Kalau bos suka yang pakai bandar, nak SUV nampak sporty, nak pakai tak leceh, nak jimat minyak, senang jaga, ni Mazda CX-3 boleh kata pilihan baik jugalah. Lagi special kasih bini pakai lagi cantik pergi kerja ke, ambil anak sekolah ke, ni sesuai juga. Parking pun senang, tak besar sangat. Ni bentuk ni nampak boleh kata tahan tengok lama punya lah. Sebab dia design memang nampak advance sama dengan modern Tengok. Sekarang punya Mazda design yang model baru pun lebih kurang saja. Muka dia lebih kurang aja, tak ada di mana. Okey, ini hari nak jual harga murah-murah sajalah, 35,800 saja Boleh buat furun buat furun 5,600 sajalah bulanan dia. Tak tinggi. Ni ada keyless push-start button semua ada dalam interior leather seat semua cantik, boleh kata cantik lagi lah. Ni akan tara seat ni, akan tara, tapi semua cantik lagi, nampak elok-elok lagi. Memang cun lawa elok. Dalam interior boleh kata perfect lah, tak ada pecah-pecah, tak ada tangga-tangga, tak ada koyak-koyak pun, semua tak ada nampak semua elok lagi. Harga cuma 35,800 saja 35,800 saja. Kalau ada bos suka, cepat datang tengoklah. Harga termurah lah, 35,800 saja. Ni ada sanduk nampak? Ada sanduk berfungsi lah. Ni sanduk ada lagi. Boleh bergerak, boleh berfungsi ni jangan risau. Okey, harga 35,800. Buat furun bulanan 600 lebih saja. Kalau ada bos minat ini kereta, cepat datang tengok dengan cari Misteri. Thank you bos.